Kita yang berbahagia Profesor Madya Dr. Zurul Hajjah untuk menyampaikan ucapan doa dan seterusnya merasmikan program Hari Terbuka Penila Bengkel Pencegahan Jatuh Wang ke Emas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So, terima kasih banyak, especially kepada Ustaz Pat yang saya kasihi, Cik yang banyak membantu ataupun bagi ini jemputan saya kedua lah, alhamdulillah. Okey, insya-Allah. So saya mengucapkan terima kasih kepada kita bawa company, 2 untuk pemeriksaan mata, 1 untuk telinga. Dah. Tak ada orang luar dah, boleh kecek Kelantan dah. Alhamdulillah. So insya-Allah program ni di bawah anjuran Jabatan Neuroscience. So Dr. Zu memang daripada Neuroscience USM. Neuroscience ni benda macam tempat stroke, pening, pecah-pecah kepala, tapi doktor tak buat operation pecah kepala tu lah. So terima kasih banyak kepada kami punya tim, Cik Teng dan juga kepada Farah dan juga Yana, optometrist. Dr. Zu, ni saya punya lawatan yang kedua. Macam nak katakan, ciku ni di hati Dr. Zu lah, alhamdulillah. Suka, walaupun semalam sampai pukul 12 malam, alhamdulillah. Dapat direct daripada airport, daripada Hantana, daripada KL. Sampai-sampai sini anak kata, doktor, mama, saya sapa dah masih 12 jam maksudnya saya daripada KL ke sini dah. Alhamdulillah. Setelah insyaAllah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Hari Terbuka Pening dan Bengkel Pencegahan Jatuh Wang Emas. Dan insyaAllah semoga Allah berkati dan semoga niat kami sebenarnya untuk sampaikan ilmu. Kenapa dia hok nak kena buat tak siwi jatuh. Ramai ada, kaji dengar ada, ramai hok jatuh dari bilik air, pening, musing. Dan di sini hari ni buntung sebab doktor bawa Farah hearing ni, dia buat ujian pendengaran percuma. Jangan takut, semua free belakang tu. Ujian pendengaran, dan kalau tak dengar, dia ada rawatan dia. Rawatan dia kena pakai alat hearing. Alat bantuan tu 2,500 sebelah tau. 2,500 campur 5,000. Okay. Tapi kena jaga molek lah bila dapat. Jangan pula cucu main test try ke kan ada. Maksudnya peluang. Dan lagi ni, sebab pameran ni dia akan buat sampai pukul 3 insyaAllah. Dan mari waktu mana tak dengar tu dia akan ejah insyaAllah. Bawah program B40 ni dia memang ada bagi sumbangan hearing aid tu insyaAllah. Dan juga Yana hearing tu pun siapa ada masalah mata, kabur, tak nampak, rabun dekat, boleh buat. Dan yang ketiga, daripada klinik Premier, dia buat pemeriksaan kesihatan saringan tu, tak bayar juga, percuma, dah peluang. Tak payah pergi klinik, tak payah pergi mana, Gua Musab, bandar untuk buat benda tu dah insyaAllah. Alright, kalau ada soalan, akak tanya, boleh tanya, tak apa. Tapi kalau siapa-siapa nak bagi ceramah ke hati Dr. Zu pun, Dr. Zu lagi suka. Tak? Kan Asyik? Dan insyaAllah dah, so next insyaAllah pagi ni, kita berkongsi sedikit. Next, Dr. Zu ada 4 orang anak, alhamdulillah, 2 lelaki, 2 perempuan, tapi tak ada belakang dah. Lelaki duduk malah ngaji dan ada seorang yang ni. Next, kalau ikut Dr. Zu asal Pasir Bekir, sedikit lah orang Pasir Bekir, orang Pekanbaru, dan belajar di Sekolah Menengah Naim Lebanon. Lepas tu masuk USM dan sudah 16 tahun tengok pasien pening. Hari-hari tengok pasien pening. Suka? Ada setengah orang tak suka tak, serabut weh. Tapi Dr. Zu suka sebab tu bidai Dr. Zu. Okay. Kalau demam pun, kalau bunyi pasien pening mari, segar balik dah. Sebab kita tengok dekat Malaysia ni banyak doa salah management. Pening sikit Panadol, dah. Pening sikit ubat tahan sakit, which is wrong. Alright, lepas tu next, kalau nampak sini nampak tak pok cik tu. Kalau boleh tiga tukar dia nak pakai, betul tak? Ada tak luar gini? Tak ada deh. Sebab bahaya tau. Bila you pening, contohnya lah. Pok cik ni saya ambil gambar masa tu saya pergi Weng, Thailand. Dia tiap-tiap pagi, rutin dia mari kedai kopi. Rumah dia ke kedai kopi tu selai dalam 4 minit ya. 4 buah rumah ya. Tapi boleh. Tak apa. InsyaAllah. 4 buah rumah selai. Tapi nak boleh ke sampai kedai kopi tu sejam. Kan? Dengan tukar 2 tu. Inilah orang kata masalah yang biasa. Cik ni sihat, umur dia dekat dengan 80 lebih dah. Cuma dia ada masalah lutut sakit, ada masalah pening, macam-macam lah.
capur. Okay, next. Doktor tanya, siapa pening tengok ni? Cuba tengok betul. Siapa ada rasa pening? Boleh hoyak. Ada pening tak? Tak ada? Alhamdulillah. Tak ada? Bagus gua Musa ni deh. Ada pening? Pening? Okey. Tak apa. Lepas ni kita ada step dia. Pagi ni doktor tengah pasal pening. Apa pening, punca pening. Lepas tu yang kedua, doktor kata pasal terapi solat rawat pening. Dan yang ketiga, doktor kata kita akan buat demo lepas ni. Demo apa dia? Exercise untuk kita elok jatuh. Elok daripada sikit-sikit jatuh. Orang panggil apa? Terbolah tak? Bukan terbolah. Tapi sebenarnya bila jatuh dengan usia yang kita makin meningkat ni, bukan terbolah dah. Tak? Terbolah ni macam budak-budak kecil lah, sikit-sikit jatuh. Maksudnya sebab kita tak balance. Okay? Doktor, next. Kalau nampak ni, siapa pening? Biru kuning. Kau nampak hijau yang sini. Pening tak? Ada pening tak? Tak ada. Alhamdulillah. Pening tak? Hak belakang. Pening kan? Masya Allah. Ada masalah tak? Okay. Salah satu tanda pertama, kalau tengok doktor ada pasien pening, dia tengok orang main bola dalam TV pun dia pening, dia serabut. Sebab bola duk pergi mari. Okay, mana ada benda TV tak gerak ke tak? Kecuali pembaca berita. Okay, maksudnya dia kata dia serabut tengok TV, dia tak boleh tengok WhatsApp, dia tak boleh tengok video. Dia rasa macam nak tidur sebab dia pening. Orang panggil pening mata tak? Orang panggil tak? Orang kampung panggil. Ataupun kalau bahasa saintifik dia panggil vertigo. Vertigo ni maksudnya dia rasa dia tengok benda sekeliling berputar-putar. Ataupun dia rasa dari tubuh dia musing. Musing, balik kueh, mutaitik, apa lagi? Mutaitik, kalau Aceh, Indonesia dia panggil oyong. Oyong, ataupun berayung tak? So inilah istilah-istilah yang kadang-kadang kena faham. Next, kalulah. Kaji dengar tak perkataan vertigo? Vertigo, V-E-R-T-I-G-O. Kaji dengar tak? Vertigo. Kalau vertigo, dia punya simptom dia gini. Contoh, kalau tidur, bangun, tiba-tiba bilik musing. Tak musing saja, tapi rasa macam musing, biung dan rasa tubuh pun musing. Masa tu lah start rasa apa? Loyo, nak muntah, macam-macam rasa. Betul tak? Bila ada vertigo, benda yang paling penting, yang kita kena faham, masalah dia kemungkinan besar berpunca dalam organ keseimbangan badan. Mungkin tak tahu mana, tapi dia bersebelahan dengan organ pendengaran koklea. Dia macam ada gegelung dalam tu, dia ada cecair. Cecair tu dia panggil semi-circular canal tu, dia kosong, tak ada butir-butir. Tetapi bila kita start berumur, start 50 dah kata, batu tu boleh pecah. Bila dia boleh pecah? Aksiden motor, teratuk, apa lagi? Dan bila kita berumur pun, batu tu boleh pecah, dia masuk dari gegelung tu. Jadi bila dia masuk duduk dan dari gegelung ada cecair tu, bila gerak kepala, daripada baring ke bangun, daripada duduk congok nak baring, dia akan musing. Lepas pada tu dia tak apa. Dia dah bangun, dia masak, tak apa dah. Kan dia pergi pasar, pergi kedai, jumpa saing, beres dah, tak pening dah. Dia tak boleh tidur je. Doktor pernah jumpa pasien doktor, dia tidur atas kursi, malah. Kursi lah malah, tu dia rajin. 2 bulan ke sebulan sebelum jumpa doktor. Sebab teknik dia, bukan ubat. Tak akan ada ubat. Walaupun orang kata ubat ni 1000 soho main pada Jepun ke mana, dia tak akan masuk biji tu sendiri dengan ubat. Dia memang kena masuk. Doktor akan tunjuk contoh. Next. Tunjuk video tu dulu. Okey, nampak tak? Bila pening ni macam-macam. Ada setengah mari jumpa doktor lah. Kalau WKS doktor, saya rasa dizzy lah, pening lah, hanyut lah. Betul tak? Siapa akak tanya doktor nak tanya? Rasa macam hanyut, rasa macam duk tabuk semua. Akak tanya siapa? Ada tak? Alhamdulillah sihat belakang sini. Ada tak? Rasa macam hanyut, goyang. Betul. Berapa umur Pak Cik? 77. Oh, jodoh tu. Ni masalah yang biasa. Baik, tetapi kita ada satu teknik. Kalau nampak poster buat doktor tunjuk ni sebenarnya bukan poster biasa tau. Harga dia luar ni kita jual RM80. Tapi hari ni dengan sponsor daripada Yana ni, dia orang buat sponsor ke you all belakang. Jangan tahu, jangan buat buku nasi lemak siap ke doktor. Kan, nak buku soalan ni doktor pisah dalam minit. Nampak tak? Depan ni, kalau nampak pergerakan untuk kita buat kat sini pening. Depan ni, pergerakan ni semua daripada London. Pergerakan waktu doktor belajar masa dekat London, tapi doktor masuk solat. Rukuk sujud. Sebab bila kita buat satu benda innovation ni, kita tak boleh copy gitu je. Tapi kita tak boleh tinggal benda yang asas. Sebab dekat UK, dekat Europe, dekat London, dia guna method ni berpuluh tahun dah. Dia ada teknik. Dia tak boleh ada setengah orang doktor.
Saya jogging, exercise semua dah. Bila-bila lagi noreh tu, saya pusing pokok. Tak boleh. Dia bila kita buat exercise pening ni, nak hilang